Ya, Kelas Selangor. Terima kasih Datuk Editor. Bagi soalan tambahan pada persoalan rembau sebentar tadi Datuk Editor, mungkin saya tidak perlu mengingatkan Menteri betapa dalam domestic market liberalisation ini ia juga menimbulkan pelbagai ancaman yang mungkin boleh dianggap juga sebagai satu peluang. Tetapi perlu diingatkan juga negara seperti Australia ketika berhadapan dengan market liberalisation terpaksa industri automobilnya berdepan dengan pelbagai masalah. Kunci kata yang saya dapat daripada yang berhormat Menteri sebentar tadi adalah antara lainnya bukan hanya cost tetapi economy of scale. Cadangan merger dan acquisition Proton dan Pro 2 itu pada akhirnya adalah untuk menjana strategic partner bagi antara lainnya menimbulkan ataupun menjana economy of scale. Dalam persoalan ini Datuk Yang Dipertua, soalan tambahan saya, sejauh manakah mampu Proton ataupun national car makers Proton dan Pro 2 dilonjakkan tentang di sudut economy of skill-nya dengan mendapatkan strategic partners yang lain di samping Daihatsu yang mungkin tidak berminat pun untuk mengadakan M&A ini, kerana kita berdepan dengan bakal lambakan di market Southeast Asia ini daripada Thailand yang menambah 2 juta unit dan di Indonesia 1 juta unit. Jadi persoalan ini cukup merimaskan pelbagai pihak, khususnya the entire value chain, bukan hanya pembuatnya, pembikinnya, assemblers ataupun vendorsnya dan sebagainya. Jadi begitu saja Datuk Deputy. Terima kasih. Panjang soalan ini. Kos ada kaitan secara langsung dengan skala pengeluaran. Seperti Ahli Hormat sedia maklum, jika skala pengeluaran ditingkatkan, maka kos khususnya kos tetap ataupun fixed cost akan dapat dikurangkan dengan ketara. Maka itu adalah penting ditambah pengeluaran dengan ketara. Persoalannya sama ada kereta-kereta Proton dan Pro 2 mampu untuk menangani competition yang lebih sengit di masa akan datang. Yang pertama saya nak maklumkan bahawa apabila pasaran dibuka kepada negara-negara ASEAN bermula 1 Januari tahun 2010, apabila duty import telah dikurangkan kepada kosong, tidak dikenakan sebarang duty import. Ini sebenarnya telah pun menimbulkan tekanan dan kesan kepada industri auto tempatan. Dengan lain perkataan, kita dapati bahawa Proton dan Pro 2 dan syarikat-syarikat lain sememangnya sedang menghadapi saingan. Setakat ini kita dapati bahawa mereka mampu untuk menangani saingan kereta-kereta buatan ASEAN. Jadi ini bukan perkara baru. Oleh hal demikian, pada pandangan kerajaan, kita harus ambil satu pendekatan progresif, pembukaan pasaran secara progresif. Itu yang dibuat oleh kerajaan, dan kita yakin dengan tindakan-tindakan yang dibuat oleh Proton dan Pro 2 untuk meningkatkan kecekapan, termasuklah untuk mengurangkan bilangan vendor dan dealer. Ini telah pun dilakukan dengan bantuan kerajaan yang banyak telah meningkatkan kecekapan Proton dan juga Pro 2. Dengan langkah-langkah tersebut, beberapa penambahbaikan telah pun berlaku dan ini telah meningkatkan kecekapan mereka. Itu keadaan sekarang. Tetapi untuk masa depan, kita kurang yakin. Jika tidak, maknanya kalau nothing is done dengan izin, business as usual dengan izin, tidak ada sesuatu yang radikal dilaksanakan, maka walaupun pada masa ini nampak kedua-dua syarikat ini mampu bertahan, kita tidak ada keyakinan bahawa ia akan mampu dapat terus bersaing. Untuk malam yang berhormat, umpamanya Proton dan Pro 2 pada masa ini market share pada hari inilah 57% sahaja. Pada satu masa dulu kita tahu Proton 70% pasaran tempatan dikuasai oleh Proton. Pada hari ini Proton dan Pro 2 cuma menguasai 57% pasaran. Dengan perkataan, mereka sudah pun menghadapi saingan dan mereka perlu untuk buat sesuatu untuk pastikan market share mereka dipertahankan ataupun ditingkatkan pada kadar sekarang. Dan yang penting sekali, bukan sahaja market share di pasaran tempatan, yang lebih penting ialah untuk meningkatkan pengeluaran bagi mengeksportkan kereta ke luar negara. Terima kasih.